Aku dah 5 tahun uruskan jenazah dekat masjid. Macam-macam aku jumpa. Seorang lelaki umur dalam 40-an meninggal secara mengejut. Keluarga tu bagi tahu arwah jarang solat. Waktu jenazah dimandikan, diorang angkatlah macam biasa jenazah tu. Tapi badan dia keras, berat dan sejuk yang luar biasa macam batu. 4 orang angkat jenazah tu, tapi dia tak bergerak. Bila dia buka kain kafan daripada muka, wajah dia hitam lebam. Bukan sebab luka, tapi macam terbakar tu daripada dalam. Masya Allah. Lepas tu ustaz yang uruskan terus baca ayat kursi dengan surah Al-Mulk. Tapi masa air disiram, bau busuk tu keluar kuat sangat. Allah. Sampai semua terpaksa tutup hidung. Padahal jenazah tu baru meninggal pagi. Bila imam nak solat jenazah, tiba-tiba mikrofon masjid tak ada function. Masya Allah. Tak pernah jadi sebelum ni. Diorang solat tanpa mic. Tapi yang buat semua orang diam, masa takbir pertama, lampu masjid berkelip-kelip. Ustaz cuma tunduk dan cakap, kita doa semoga Allah lembutkan dia dekat sana. Waktu tu aku memang dah tahan air mata. Dalam hati aku cuma doa, ya Allah jangan kau matikan aku dalam keadaan lalai. Masya Allah. Takutnya nauzubillah. Dia kata kat kubur, masa nak turunkan jenazah, tali pengikat putus 2 kali. Yang itu? Yes. Tanah pun lembik walaupun tak hujan. Masa nak betulkan kedudukan jenazah, tali kafan tersangkut, susah nak buka. Bila tanah ditimbus, bunyi hujan tiba-tiba turun rintik walau langit cerah. Macam alam pun menangis. Malam tu aku tidur tak lena, terbayang wajah dia yang hitam lebam tu. Dalam mimpi aku nampak dia duduk kat dalam ruang sempit dan gelap. Tangan dia pegang kat dada, mulut dengar. Mulut tenganga tapi tak keluar suara. Allah Akbar. Lepas tu dia terjaga terus sambil wuduk solat tahajud. Pengajaran kat sini, kita selalu kata sibuk, tapi tanah kubur tak pernah kena alasan. Macam tak tahu cakap macam mana, tapi aku rasa aku hope sangat supaya apa jadi sekalipun kan, jangan tinggal solat. Demi Allah, apa jadi sekalipun, jangan tinggal solat. Jangan lengah-lengahkan solat. Jangan lalaikan dalam solat. Sebab bila kita lalai kan, hancur. Kau rasa kau bahagia kat dunia, tapi alam abadi you, cuba bayangkan kau mati je malam ni. Nauzubillah, takut kan? Bayangkan kita mati malam ni, babe. Kita mungkin rasa macam nanti dulu kan, kita rasa tak ready, tapi kita tak tahu bila ajal kita. Tak. So kalau boleh, baikilah solat. Jangan sekadar solat, baiki. Hari-hari dapat ilmu, hari-hari cari ilmu, hari-hari cari ilmu, hari-hari cari ilmu. Macam kau cari ilmu macam korang bodoh. Tak apa, it's okay. Cari ilmu. Aku cakap jujur, aku hope sangat aku mati dalam perjuangan solat. InsyaAllah. Supaya orang lain solat kan, aku dapat baik juga. Tu je aku nak. Kalau macam nak doa kan, matikanlah aku dalam keadaan aku solat. Sebab tak ada apa dah nak dalam dunia ni.